Mama Sap. Mama Sap pun ada kambing perap dengan sos perap kak? Selain pada kek, kita juga ada kambing perap magic. Kambing perap? Yang ini sos perap magic Mama Sap. Kiranya sos perap dengan kambing perap ni boleh masak macam-macam menu? Ya, boleh. Lepas ni akan nak tunjukkan masakan dengan menggunakan sos perap magic Mama Sap. Saya nak tengok akak masak. Boleh. First, letak bawang besar. Cili kering ni direbus dulu. Serai. Ni apa? Bawang kak? Kita masukkan air. Air pula. Nanti kita kisar lah. Kisar dulu kak Lepas tu kita nak buat apa dah kisar ni? Mangkuk ni dulu. Tuang. Masukkan minyak masak. Sos tiram. Sos black pepper. Sos BBQ. Ni apa? Kicap hitam kak? Kicap hitam. Bahan kering pula. Sebut lada hitam. Oh, ini garam betul. Ini Ajinomoto. Ini gula. Paprika. Rosemary. Itu saya tahu itu jintan. Yang ini miso. Gaul. Ini ramai-ramai tengah buat apa ni kak? Cara-cara buat sos perak tadi kan. So sos perak tu lah yang kita akan masukkan yang ke dalam tu. Lepas tu kita gaulkan. Dah siap dipotong, dah siap dibasuh. Kita timbang. Timbang kak Yang dah timbang tadi tu kita masukkan ke dalam ni. Mesin kita sebenarnya nak bagi 150 gram extra sos. Ini akan nak sealkan dia. Dah siap. Dah siap lah. So, sekarang kita nak buat apa ni? Nak buat chicken grill. Perakkan. Oh, celup kak Terus letak Agak-agak berapa minit kak? 20-40 sampai 20 lah ayam minit. tu masak. Dah siap nasi ayam. Okey, sekarang ni akan nak tunjukkan dekat korang ada berapa keping dalam satu pack ni. So dalam sepaket ni ada 4 kambing kak? 4 keping kambing. 4 keping kambing. Ingat 4 ekor kambing tadi. Untuk kali ni nasi goreng kambing perap Mama Sap. Okey, bagi dia garing-garing. Kambing kak Ya, nasi. So dah siap nasi goreng kambing. Kak, so sekarang kita nak buat apa pula kak? Akak nak grill kambing. Ini campur-campur lah yang kecil. 650 gram. Siap. Sekejap je masak. 7 sekejap minit je macam tu 7 dah minit. Inilah 3 menu masakan kita pada hari ini dengan menggunakan sos perap magic Mama Sap. Saya tak sabar dah nak makan ni kak. Okey, jom. Okey, terima kasih kak.